Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Hari ni hari Isnin. Semalam saya dah buat video panjang 28 minit. Ini video ni pun saya baru lepas sembuh trichoderma kepada pokok cempedak ni. Jadi kawasan yang keput tu mungkin sebabkan kulat masa musim banjir tu hari. Tapi disebabkan saya ada rawat dengan Kitosan Plus, jadi mungkin itulah yang ada bahagian yang dah keras, dah pulih tu. Mungkin disebabkan itulah. Saya pun tak tahulah nak kata kan. Sebab Alhamdulillah lah dia tak buruk teruk sangat sampai ke dalam ke apa ke kan. Sebab kita ada bagi dia benda-benda yang dia perlukan lah untuk orang kata mengharungi tempoh-tempoh yang getir. Cumanya dengan adanya trichoderma lepas ni diharapkan musim banjir ni taklah menjadi ancaman yang teruk pada kebun ni lah kan, sampai mati satu pokok cempedak tu. Jadi apa yang saya nak buat ni adalah saya nak cincang pokok ni, pokok yang tumbang tu. Semalam saya datang, saya cuma orang kata alihkan daripada pagar, potong sikit, alihkan daripada pagar. Hari ni saya nak potong saiz yang orang kata kita boleh humban masuk dalam apa ni, gelung kerek simen ni, konkrit ni, supaya kita boleh bakar lah kan. Cumanya saya potong dulu. Saya harap tak hujan lah. Kalau hujan tak kering juga benda ni kan. Tapi memang saya akan potong, saya akan biarkan dia berserak macam ni. Sebabnya nak bagi dia kering. Kalau kita humban terus dalam gelung ni, kita tak bakar, bila datang hujan dia akan lembab. Lepas tu lagi teruk lah, susah dia nak terbakar. Jadi itu je lah untuk hari ni. Saya nak datang meracun tepi keliling kebun ni dekat-dekat nak raya nantilah kan. Sebelum tu saya ada lagi nak sembuh Kitosan Plus dengan baja Ajimino kan. Untuk yang EM tu pun boleh juga nak follow up. Sebab dia EM tu saya dah sembuh seminggu sekali. Sepatutnya 2 minggu sekali kan. Sama juga macam yang apa nama ni, trichoderma kan. Rawatan ulangan dia orang kata selang 2 minggu kan. Lepas tu kalau dia dah pulih tu boleh berhenti ataupun boleh teruskan secara berkala lah. Jadi itulah, hari ni saya nak cincang pokok dulu.
Macam tersumbat lah pula. Chainsaw ni macam agak kering. Mata dia pun panas. Kan? Mungkin habuk kayu tersumbat dalam ni. Dekat dia punya oil feeder. Sebab minyak dia tak susut banyak. Okey, yang ni kita dah cuci dah. Kita berus-berus je. Kan, laluan dia punya minyak masuk keluar apa semua ni. Dekat mesin pun sama, kita jolok-jolokkan dengan dawai. Ni dia ada lubang minyak dia lah. Lubang minyak kita dah jolok-jolok dengan dawai. Kita pasang balik, kita test lah. Jadi untuk test benda ni dah function ke tak tu, satu saya tambah minyak sikit. Allah, terlebih zoom. Kemudian saya test tadi, dah ada kesan minyak keluar. Maknanya minyak dia dah running balik lah. Dia punya tersumbat tu clear. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak minyak dekat papan. Ni minyak ni, kita nak macam tu, baru makna kata dia dah clear lah. Untuk mesin yang macam ni lah, bateri ni yang ada minyak ni, dengan mesin yang petrol yang ada minyak juga kan, dengan mesin yang tak ada minyak pun sama je prinsip dia. Kalau kata rantai tu dah panas kan, lepas tu dengan dia punya papan chainsaw tu, dia akan rasa macam berat. Dia akan rasa macam berat. Sebab apa? Sebab besi tu dah mengembang, dia panas kan. Mulalah rasa macam tak sedap lah. Itu yang masa tengah potong tu saya duk tengok juga, ada ke minyak, ada ke minyak, sampai nampak papan tu dah kering, dah kata berhenti lah kan. Ni kita rehat jap, tunggu azan Zuhur habis, kita sambung cincang balik. Alhamdulillah dah clear dah. Clear. Cumanya itulah kan, mesin ni pun berapa kali jugalah dia sumbat. 3 kali kot. Kali ketiga dia tersumbat tu, saya nak recover dia dah tak boleh dah. Dia dah tersumbat teruk dah. Dia tersumbat dengan habuk kayu ni juga kan. Jadi chainsaw ni, habuk kayu tu bila dia jadi halus adalah disebabkan mata dia dah tumpul lah. Kalau masa mata dia tajam, dia punya wood chip dia tu kasar-kasar. Ini rasanya mata dia dah tumpul lah. Ini rupa wood chip dia masa awal-awal semalam, kasar-kasar. Ini hujung-hujung masa saya potong, dia dah halus-halus lah. Jadi lubang minyak tak turun ni adalah perkara biasa lah. Chainsaw yang minyak petrol tu pun macam tu juga. Kalau pakai mata tumpul, lama-lama dia akan minyak rantai tu tak turun ataupun tak naik lah. Jam sekarang dekat pukul 3. Jadi hari ni saya pun tak ada nak kalut apa sangat kan. Balik dululah, besok kita sambung sembuh baja pula. Okey, ni hari kedua minggu ni, hari Selasa. Semalam saya datang selesaikan pokok ni, dah habis kena cincang kan. Lepas tu ada buat rawatan pokok cempedak ni. Lepas tu sepatutnya hari ni saya datang untuk sembuh baja. Lepas tu saya nak bakar lah kalau sisa ni kering. Tapi hari ni hujan. Hujan pula hari Selasa ni. Kebun belah-belah situ hujan ni. Jadi kalau perasan dekat atas jalan sana pun ada lopak-lopak air lah. Sini tak nampak. Dalam kebun ni pun ada lopak air lah. Sebab hujan. Alhamdulillah, sebab minggu lepas pun kita dah tabur baja apa ke nama tu, baja NPK lah kan. Memang kita tabur dah semua apa semua tu, alhamdulillah lah. So ini nak siram tu lah, kitosan campur dengan Ajimino. Bakar sampah ni tak payah lah kan. Ini sebab basah lagi kan. Lagipun dah petang lah, kejap lagi nak buka puasa. Tak ada lah nak tunggu-tunggu api ni. Besok lah kot kan. Besok kalau dah kering ke apa ke, sebab besok saya datang nak meracun.
Hari Khamis rasa nak cuci rumah je, nak raya dah. Okay, jadi ini adalah EM. Saya takkan sembur EM hari ni, tapi saya nak tunjuk. Ini EM yang selepas seminggu. Seminggu diperam. Bawang masam tu ada, apa semua ada. Tapi minggu depan punya kerja ni, saya tak sembur lagi minggu ni. Saja tunjuk je. Dia tak naik lagi lah. Dia apa putih-putih bagi atas tu kan. Sebab apa, baru seminggu. Tapi bau masam dia ada, apa semua ada tu, kira EM dalam tu tengah aktif lah. Lepas tu ini Ajimino pula. Ajimino yang saya dah larutkan itu hari. Nampak? Jadi Ajimino ni pun juga dia akan naik macam kulat-kulat warna putih kat atas tu kan. Boleh pakai lagi, tak masalah. Dia pun bau kopi pun masih ada lagi, bau kopi tu. Cumanya orang kata untuk hari ni saya pakai Ajimino ni campur dengan Ketosan Plus. Ini pun dah hujung-hujung punya stok. Selepas daripada ni saya akan pakai jenama yang murah sikit lah. Bukanlah kita nak berkira sangat kan, tapi bila kita tengok-tengok ada alternatif yang murah sikit, baru RM30 lebih, RM35. Jenama Origo Ketosan. Jadi why not kan, kita cubalah yang murah. Okey, ni pokok Star Apple. Kalau perasan ada kayu saya tongkat ni, sebabkan banyak dahan yang dekat sini ni dah terlampau panjang. Dia tarik pokok ni jadi bengkok ke arah dalam. Yang ni sikit. Jadi hari tu saya dah buat pangkasan. Lepas tu saya sendal dengan kayu lah. Jadi ini pun nanti ada kemungkinan saya akan pangkas lagi, nak bagi dia naik tegak kan. Kalau tidak nanti dia condong kan. Ni pun dah nampak kesan kecondongan dia tu. Bila dia condong ke arah sana, tak ada dahan yang tumbuh kat sini kan. Dia jadi macam pokok duri hitam. Dia keluar dahan kat sini dengan sini je. Dia tak keluar keliling kan. Tapi ini Star Apple lah. Jadi saya sembur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ketosan Plus campur dengan Ajimino. Okey, saya sembur lah pokok cempedak ni. Tak rawat kang, rasa macam kalau cempedak kampung mungkin boleh simpan lagi kan. Sebab dia yalah, cempedak kampung ni lah yang sedap buat cucur goreng kan. Cucur apa? Cempedak goreng. Kalau CS28 apa semua tu, tebal-tebal tu apa semua tu lain. Yang macam ni yang orang buat apa ni, cempedak goreng pun. Ya, rawat lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pokok jering. Makin meriah dah. Dahan yang baru naik tu hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baja cukup, air cukup, apa semua cukup. Alhamdulillah. Ni pokok petai. Jadi kita pun samalah, kita rawat lagi lah. Sebab kalau kita nak rawatan yang lagi baik kan, mungkin boleh pakai tabur imidacloprid ke, tabur kalau dulu-dulu ni apa ke nama tu, Puradan. Sebab dia ada belalang halus-halus ni dah start attack daun. Tapi kalau ikutkan Ketosan Plus ni juga ada efek anti serangga lah kan. Apa nama dia, pesticide punya efek. Pesticide yang apa, organik lah. Jadi insyaAllah boleh lah kot kan. Sebab apa? Sebab kalau pucuk-pucuk muda kena serangan belalang, hasil rosak je pun pokok tak naik juga kan. Inilah yang saya dah buka minggu lepas, video yang lepas. Sampai 20 minit punya video tu. Ni lah, buka sampai ujung. Esok saya datang lah meracun keliling kebun, tepi-tepi pagar. Pokok durian IOI. Pokok okey, tak masalah. Ada hujan-hujan ni, cantik lah daun dia.
Jadi inilah tersembur agak. Bismillah. Okey, jadi ni saya nak tunjuk pokok kelima yang batang pokok kelapa dia dah melepasi satu kaki lah. Kan dah masuk satu kaki suku. Tapi yang ni saya tak nampak lagi ada seludang. Kan? Ada sebab dia. Nanti saya tunjuk. Ini rasanya dah masuk zon satu kaki suku lah ni. Tapi memang saya ada juga tinjau-tinjau keliling. Sebab dia patut tak lama dah nak keluar seludang kan. Tapi tak ada nampak lah. Tak ada nampak bukan sebab dia kelapa jantan ke apa. Saya tak rasa dia kelapa jantan. Kan? Sebab apa? Sebab daun dia semua boleh melendut macam ni ha. Kan? Hijau lagi. Saya tak rasa yang ni jantan. Cumanya mungkin dia tak sampai umur lagi lah. Kena tunggulah lagi batang dia muncul lagi suku kaki ke. Tapi apa yang sebab utama saya rasa dia terbantuk ataupun lambat sikit ni, walaupun batang dia dah macam cukup haul dan nisab dah adalah disebabkan ni dia teruk lah kena serangan kuman tanduk. Jadi dia baru nak keluar pucuk baru apa semua. Tu pun nampak kan dia punya berkerekot lah apa semua kan. Daripada tadi kamera ambil sini sebab nak tunjuk ni lubang kena serang kuman tanduk ni. Lepas tu itulah kot yang menyebabkan dia macam agak terlewat sikit. Sama juga macam pokok kelapa lain lah. Sembur pangkal, basah keliling dengan Ketosan plus campur dengan Ajimino. Ni pula pisang. Pisang ni nanti kalau dah tanam betul-betul nanti memang kita akan orang kata rawat dia dengan kerap lah dengan trichoderma. Sebab pisang ni memang kalau boleh tak nak bagi dia terdedah teruk sangat dengan kulat. Ni pula pokok mangga. Benda ni. Ini pun tak tahulah apa yang koyak dia. Tapi berlubang-lubang kat tu, tapi kering. Ni adalah. Ni pokok yang kedua. Itu saya tunjuk yang ni. Ni. Tak apalah, bismillah. Rawat je dengan Ketosan Plus. InsyaAllah kalau serangga tu, kalau saiz halus-halus, InsyaAllah mati. Okey, dalam video yang lepas saya tunjuk pasal seludang tak edi kan. Ada satu ni je kan. Satu ni lah. Sebenarnya bukan satu tu lah. Bila dia dah start keluar tu, InsyaAllah ada lagi lah. Nampak? Seludang tak edi tu. Ni. Sebab confirm pokok ni kelapa, pokok kelapa yang jantina ada jantan. Alhamdulillah dah selesai dah membaja hari ni kan. Untuk kerja membakar sisa pokok tumbang dengan racun keliling pagar kebun, InsyaAllah kalau esok tak hujan, cuaca pun mengizinkan, kita datang kita buat benda tu. Kalau tak, raya dulu lah jawabnya. Okey, memandangkan ada masa sikit lagi kan. Dah siap kemas barang, tengok-tengok baru 6.35. Boleh lah kan, bukan apa-apa dah pun. Jadi ni pokok star apple tadi, rasa macam nak bagi dia ringan sikit lah. Sebab dia pokok tu pergi ke sana sangat. Jadi benda yang kita dah buat adalah, nampak dah. Okey, dahan ni. Dahan ni boleh buang. Satu. Dahan ni lagi satu lah. Dua lah kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak lah. Alah, daun dia kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim.
Ini adalah untuk orang kata membantu dia naik tegak lah. Okey, hari ni hari Rabu kan, saya datang kebun. Awal sikit kot daripada hujan ke tak tahulah. Cuaca tak apa nak elok. Saya tak tahulah, mungkin saya tak sempat nak meracun lah. Sebab kalau kita meracun pun tiba-tiba dia hujan pun rugi juga kan. Tapi kayu-kayu ni kita cuba ikhtiarkan nak bakar, kalau boleh lah kan. Mula-mula sekali kena kais yang ranting halus-halus ni lah, yang hancur ni. Kita buat macam mana? Kita pakai yang ni. Lepas tu kita kais je lah, tak atas yang tu. Bubus lah seberapa banyak yang boleh, masukkan dalam tu. Jadi inilah yang saya akan guna. Plastik-plastik, kotak-kotak kuih raya untuk pancing api dalam tu lah. Kayu pun masih macam ada lembab-lembab, tapi kita cubalah. Alhamdulillah, nampak macam berjaya pancing api. Jadi kita masukkanlah kayu yang kecil-kecil dulu. Yang besar tu pun nanti kita bakar juga. Okey, cuaca tiba-tiba cerah. Tak tahulah kan. Saya dah check dah weather forecast, kata hari ni mendung je, tak hujan. Itulah dia, kalau sembuh dia hujan, membazir kan. Tak apalah kan. Kita orang kata jaga api ni dulu. Jadi api ni apa yang saya dah buat dengan dia? Yang kecil-kecil saya dah gunakan untuk pelekatkan api. Lepas tu saya masukkan yang sedang-sedang. Lepas tu saya campakkan satu yang besar. Yang ni dah tinggal yang besar-besar, yang sedang-sedang. Yang halus dah tak ada sangat lah. Cuma selepas daripada yang ni terbakar elok nanti, saya akan masukkan yang sedang-sedang. Lepas tu baru masuk yang besar ni seketul. Kita buat macam tu lah kan, nak bagi api dia tu kekal cukup kuat untuk bakar dia kan. Samping tu kotak-kotak pun tak habis lagi saya bakar. Nanti kalau api macam nak kena pujuk, kita pujuk dengan kotak biskut raya dengan plastik lah. Langit macam mendung saja. Awan yang nak hujan tadi macam dah pergi tempat lain. Jadi saya punya kayu api ni pun saya biar macam ni lah. Saya biar dulu, biar dia terbakar. Ni pun dah tinggal sikit je lagi. Saya rasa dah bakar 60% dah, ada dalam ni. Okey, hari ni saya nak teruskan lagi lah dengan meracun. Sebab rasa macam tak hujan ni, nampak dah terik balik kan. Tapi adalah setumpuk-setumpuk itu, tapi taklah macam tadi. Tadi memang nampak gelap-gelap terus kan. Ini setumpuk-setumpuk ni tak tahulah. Jadi pada siapa-siapa yang biasa tengok saya meracun, dia akan tahu saya akan pakai pump racun jenis Ogawa. Tapi kali ni saya dah tukar dah. Saya pakai jenis touch tool. Sebab dia pump Ogawa tu dah rosak. Dia punya rosak tu, dia bukannya bateri dia rosak, tapi pump tu rosak. Saya dah cas bateri tu penuh, saya pump setakat 2 tong racun je. Lepas tu dia dah macam habis bateri. Tapi esoknya bila pakai balik, okey balik. Tapi lepas 2 tong racun, dia akan lemah balik. Dia motor pump tu dah problem kan. Dia dah terlampau cepat overheat kan. Jadi ni jenis touch tool ni, kalau perasan dia berdengung daripada tadi kan, sebab dia ada function dia ada vibrate. Nampak tak? Tengok dekat ujung ni. Tapi vibrate ni saya tak tahulah apa function vibrate dia. Saya tak nampak yang dia cukup kuat lah untuk kacau bateri pula, kacau campuran racun tu sendiri. Apa-apa hal pun kita kena kacau sendiri. Tapi mungkin kalau jenis racun tu yang dia akan cepat jadi keladak tu, mungkin dia boleh menghalang pembentukan keladak tu lah. Maknanya kita spray sampai habis 1 tong racun, kita buka-buka tong tu, mungkin keladak yang tinggal tu tak banyak. Sebab dia tak sama function macam Victa yang ada pengacau manual dalam tu. Dia ada macam motor untuk kacau, ataupun
kilat pun ada buat pam racun juga. Yang pam racun kilat tu dia ada dedicated switch untuk kacau, sama macam Victa. Mungkin dia ada pengacau yang macam motor atau kipas sendiri lah. Yang ni dia macam vibrate je. Ok, saya meracun dulu. Tapi saya tak rakam lah kan, tak ada apa sangat yang beza pun. Saya nak racun keliling kebun je. Ok, jam sekarang hampir pukul 1. Api ni pun masih kuat lagi. Ni pun dah tak banyak lah. Mungkin tinggal 30% je daripada total satu pokok yang tumbang tu. Api ni pun kalau buat bakar lemak memang padu lah. Musim-musim raya ni bakar lemak kan. Jadi itulah. Saya tak habis meracun lagi ni. Saya baru siap separuh perimeter. Yang sebelah belakang saya ni sampai ke depan ni. Daripada sini sampai ke sini. Kan. Sepanjang-panjang ni. Ni belum. Jadi rehat kejap. Biasalah. Bakar sampah pun main panas. Menyembur ni pun main panas. Alhamdulillah lah, tadi nak hujan. Tiba-tiba tak hujan kan. Tapi itulah. Saya sempat setakat perimeter kebun je lah. Alhamdulillah. 98% rasanya dah ada dalam ni. Yang tinggal yang kecil-kecil ni lah. Tapi tak ada apalah dengan kulit kayu. Angin pun memang membantulah. Kan, membantu proses pelupusan kayu reput ni lah. Ok tu. Habis ni. Alhamdulillah. Saya dah siap dah sembuh racun. Api dalam gelong simen tu pun saya tunggu kecil. Lepas tu saya rasa macam dah boleh tinggal, saya tinggal lah. Jam dah 3 lebih lah ni. Cuaca pun memang panas. Jadinya di kesempatan ni, memandangkan sehari 2 lagi ataupun tak lama lagi kita nak menyambut 1 Syawal, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua yang menonton channel saya ni, sama ada subscriber ataupun bukan kan. Dan yang subscribe channel saya ni disebabkan video-video kajian saya. Video-video kajian saya tu saya telah turunkan. Yang tinggal cuma video-video off-road dengan video-video kebun je kan, dengan video-video yang macam saya review DIY tu je lah. Yang pasal kajian saya kan, tentang Ashabul Kahfi tu siapa, siapakah dia dua tuan tanah, siapakah dia Zulkarnain, siapakah dia Ya'juj Ma'juj, adakah Nabi Adam AS adalah manusia pertama, adakah banjir Nabi Nuh AS tu banjir global kan, apakah dia itu Nur Muhammad kan, apakah agama sebenar, apa ni, jalur agama Abrahamik dengan jalur agama Al-Kaimik kan. Lepas tu macam-macam lagi lah yang saya dah kaji kan, saya dah turunkan. Tapi saya turunkan tu bukan disebabkan saya nak menarik balik kenyataan ke apa ke, tak. Benda yang saya kaji tu memang itulah dia, berdasarkan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, apa yang ada dalam bukti arkeologi kan. Dan itulah nak cakap macam mana kan. Cumanya saya tak berminat nak menjadi pengaruh lah dalam benda-benda macam tu kan. Channel-channel YouTube ataupun apa-apa media milik mereka ni tak payahlah nak jadi pejuang sangat ya, macam TikTok lah dia beli macam tu je. Zaman Sumuk Flatella kan bukan main lagi kan. Sumuk Flatella kempen pakai TikTok dia orang beli macam tu. Tu yang saya rasa macam tak berminat lah. Jadi itu je lah perkongsian saya pada kali ni. Sampai jumpa lagi lepas raya ni. Assalamualaikum dan selamat bertani.